Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah duha kita menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita masih lagi di muka surat 23 Dah dua kuliah kita masih di muka surat yang sama. Tapi apapun insya-Allah kita mengambil manfaat dari huraian-huraian yang dihuraikan atau diterangkan pada kali yang lalu. Baik, kita ulang sedikit. Masalah di sini maksudnya persoalan. Persoalan dalam ilmu tauhid. Di dalam berapa masalah tersimpan ilmu tauhid ini, berapa persoalan besar yang dibincangkan. Jawapan, ilmu tauhid ini tersimpan atau terhimpun dalam tiga masalah. Ada tiga persoalan utama yang dibincangkan. Pertama, membincangkan persoalan-persoalan berkaitan tentang Tuhan, ketuhanan. Dalam bahasa Arab disebut ilahiyat. Yang kedua, membincangkan persoalan-persoalan berkaitan tentang para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Itu disebut sebagai nubuwat. Dan yang ketiga, membincangkan perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang tidak dapat dilihat dengan panca indera dan juga tidak dapat dijangkau dengan akal, diimani, diyakini semata-mata kerana perkhabarannya didengari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut sam'iyat, perkara-perkara yang nisbah kepada dengar, atau juga ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Ini tiga persoalan utama. Soalan, yang manakah masalah ilahiyat, yang mana masalah nubuat, dan yang mana dikatakan masalah sam'iyat? Masalah ilahiyat itu iaitu barang, yakni sesuatu yang bergantung, yakni berkaitan, sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Dalam tajuk ilahiyat ni kita bincang tentang Allah Subhanahu Wa Taala.
Bincang daripada sudut mana? Iaitu segala yang wajib, maksudnya wajib dari segi akal. Ya, mesti, akal kata mesti ada pada Allah. Dan mustahil, akal kata tak mungkin ada pada Allah. Dan harus, ataupun dalam bahasa Arab disebut jaiz. Ya? Mana sesuatu yang akal boleh terima. Ya, ada pada Allah atau tiada. Yang kedua, masalah persoalan nubuat kenabian, iaitu ialah perkara-perkara bersangkut dengan nabi-nabi. Kalau dalam bahasa Arab, seorang nabi. Ya? Kalau kita ramai, kita tambahlah jadi nabi-nabi. Tapi kalau bahasa Arab, ramai disebut anbiya. Iaitu segala yang wajib dan yang mustahil, serta yang harus, jaiz. Sama juga. Bila kita bincang tentang para Nabi alaihissalam, kita nak tahu apa yang mesti ada pada para Nabi, apa yang tak mungkin ada pada para Nabi, dan apa yang harus, boleh ada, boleh tiada pada para Nabi alaihissalam. Yang ketiga, masalah sam'iyat itu iaitu barang, yakni sesuatu yang didengar daripada dalil Al-Quran dan Al-Hadis sahaja. Maksudnya kalau dengan akal, akal tak boleh capai. Ya? Macam kita dah bagi contoh, wujudnya syurga dan wujudnya neraka. Kalau semata-mata akal, akal hanya kata harus. Possible. Akal tak boleh kata mesti ada syurga, mesti ada neraka. Demikian akal tak boleh kata mesti tiada. Akal pun kata boleh jadi. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tetapi kenapa kita yakin kita menetapkan ada syurga? Kita yakin adanya neraka kerana berita tentang adanya syurga neraka itu didengari perkhabarannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya, contoh, seperti bangkit daripada kubur sesudah mati. Dahlah kita tak biasa tengok orang bangkit daripada kubur lepas mati. Kalau kita biasa tengok, kita tak heran lah. Jumpa hajah. Lama tak nampak. Oh, meninggal. Oh, ni baru bangun balik. Tak ada. Jadi benda tu kita tak biasa tengok. Tapi kita yakin, selepas kita meninggal dunia, kita akan dibangkitkan semula. Kemudian berhimpun di padang mahsyar. Mahsyar ni nama tempat kepada hasyar. Hasyrun tu maknanya menghimpunkan. Mahsyar tempat perhimpunan. Jadi kita yakin, ya, kita semua akan dihimpunkan nanti di mahsyar. Berhisab, yakni dihitung segala amalan-amalan manusia. Masa saya sekolah rendah dulu masih dinamakan ilmu hisab. Maknanya ilmu kira-kira. Dihitunglah. 1 jambul 1, ya 2 tolak 1. Ilmu hisab. Sekarang dah panggil matematik. Dihitung segala amalan-amalan manusia baik ataupun buruk. Kemudian as-sirat, iaitu titian yang dibentangkan di atas neraka, yang mana setiap orang pasti akan lalu. Cuma ada orang yang lalu selamat sampai ke syurga, dan ada orang wa'liyazubillah lalu dan jatuh ke dalam neraka. Demikian syurga dan neraka dan lain-lain lagi. Jadi inilah 3 perbincangan utama dalam ilmu tauhid. Sekarang kita masuk kepada tempat membahaskan makna hukum. Ya. Jangan risau ya. Blank space tu is intended. Memang dia sengaja letak blank space. Tak ada orang tengok, saya punya silap cetak ke macam mana ni? Ya. Ada kan satu ruang kosong kan? Dia memang sengaja. Sebab dia nak pergi kepada perbincangan seterusnya. Di muka surat 25, maknanya 24 tu kosong. Muka surat 25, tempat membahaskan, membincangkan makna hukum. Soalan, apa makna hukum? Dan sebutkan segala bahagiannya. Kalau kita dengar kata hukumnya macam ni, hukum macam ni. Dan ini sangat penting ya. Kerana orang yang tak faham pembahagian hukum ni, dia boleh jadi tersasar dalam agama dia. Bahkan dalam akidah dia boleh jadi rosak. Bila dia tak faham hukum yang mana yang dia sedang berhadapan. Jadi apa dulu makna hukum? Hukum itu ialah menetapkan sesuatu pekerjaan. Ya, dalam kitab ni, pekerjaan ni biasanya maknanya perkara. Ya, menetapkan sesuatu perkara. Ataupun menafikan. Bila kita kata ya, hukum lah tu. Bila kita bukan, tak. Itu hukum juga. Ya, dalam bahasa Arab disebut isbatul amri
au nafyuhu. Menetapkan sesuatu perkara atau menafikan. Itu ta'rif hukum. Jadi kalau orang kata cuba bagi ta'rif hukum, define, bagi definisi hukum, kita kata hukum tu adalah kita menetapkan sesuatu, kita kata ya, atau kita menafikan, kita kata bukan. Itu namanya hukum. Ya. Contoh dia bila dekat sini, ya, ada seorang nama Muhammad. Ya, kita kata ada Muhammad. Ya, hukum lah tu. Atau kita kata tak, Muhammad tak ada. Contohlah, ya, ada ahli kelas kita ni nama dia Muhammad. Dia orang tanya, Muhammad datang tak hari ni? Ada, datang. Hukum lah tu. Kita kata ya. Atau kita kata tak, Muhammad tak datang hari ni. Itu juga hukum. Sebab kita nafikan. Ya? Jadi apa saja yang berbentuk mengiyakan atau menetapkan adalah hukum. Apa saja bentuk yang menafikan, menidakkan, itu juga adalah hukum. Ataupun menetapkan hukum wajib, mengerjakan segala suruhan syarak bagi orang yang sudah akil, berani berakal, lagi balik sampai umur, sampai kepadanya seruan syarak. Bukanlah dia ni sekumpulan orang yang misalnya terputus hubungan dengan dunia luar, tak pernah tahu tentang Islam. Dia orang ni macam ni, dia tidak wajib kepada dia kerana tak sampai. Macam mana nak wajib? Dia tak mukallaf. Serta sempurna panca indera. Maksud sempurna panca indera, dia ni bukanlah orang yang buta dan pekak dari awal lagi. Sebab untuk seseorang itu diwajibkan, dia kena ada maklumat. Maklumat tak sampai, macam mana nak kata wajib ke, haram ke. Macam mana manusia dapat maklumat? Melalui dua cara. Sama ada dia melihat atau dia mendengar. Kalau dia buta, dia masih boleh dapat maklumat melalui pendengaran. Kalau dia pekak, dia masih boleh dapat maklumat melalui penglihatan. Habis kalau dia buta lagi, pekak lagi, macam mana nak dapat info? Jadi orang macam ni tidak mukallaf. Adapun orang lain daripada itu yang berakal, yang balik, yang sampai seruan syarak, yang dia tu sama ada dia tu boleh melihat atau dia boleh mendengar, maka wajib dia tu mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Serta menafikan hukum syarak, misalnya daripada orang gila. Jangan duk tanyalah, Ustaz, jiran kami tu dia gila, dia buat lagu ni, apa hukum? Mana ada hukum dia gila? Oh, seronoklah dia boleh buat macam-macam. Tak juga. Mana kita tahu dia seronok ke tak? Ya. Ya? Kita pun tak tahu seronok ke tak jadi orang gila ni. Sebab kita tak pernah gila, kecuali dah pernah gila. Oh, seronok dulu masa gila dulu. Ingat lagi masa gila dulu seronok kan? Kalau pernah gila lah. Kita pun tak tahu orang gila ni seronok ke tak seronok. Yang penting dia tak ada hukum. Hatta dia buat benda-benda yang jenayah sekalipun. Dia bunuh orang misalnya. Tak ada namanya hukum haram. Tapi kita mesti mencegah dia daripada mendatangkan mudarat. Bukanlah mentang dia gila, kita biar saja. Dia buat kerosakan, dia cederakan orang, itu tak boleh. Mestilah pemerintah, pihak berkuasa kena sekatlah. Kena tahan dia, confine dia dekat satu tempat yang sesuai, supaya dia tak merosakkan harta benda orang, dia tak membahayakan nyawa orang dan sebagainya. Tapi nisbah kepada diri dia, tak ada hukum. Tak ada dosa, tak ada pahala. Ya. Sedap betul orang gila tu baca Quran, Masya Allah. Mesti besar pahala dia kan. Tak ada pahala. Sebab dia gila. Mana tahu gila-gila pun pandai baca Quran kan. Jadi, ini kita nafikan. Kita kata orang gila tak ada hukum. Bila kita nafikan, kita hukum lah tu. Kita menghukumkan bahawa orang gila tak ada hukum. Menafikan. Jadi apa saja bentuk mengiyakan atau menafikan dari segi bahasanya namanya hukum. Ini yang penting. Maka yang menghukumkan dengan isbat, ya, atau nafi, tidak, itu mestilah dengan salah satu daripada tiga hukum. Iaitu pertama hukum syarak, yang kedua hukum adat, dan yang ketiga hukum akal. Ini yang boleh menafikan atau mengiyakan. Sama ada syarak yang menetapkan atau menafikan, sama ada adat yang menetapkan atau menafikan, ataupun akal yang menetapkan atau menafikan. Jadi, ada kita perhatikan di zaman kita, orang yang keliru tentang ni. Saya dah ada sebut baru-baru ni,
Ada orang dia nak memperli pegangan umat Islam ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang bahawa makhluk ni sebenarnya tak boleh bagi apa-apa kesan. Yang bagi kesan, atau dalam bahasa lama dia panggil memberi bekas, itu hanyalah Allah semata-mata. Berarti apa? Nasi makhluk tak? Makhluk. Biasa kita makan nasi rasa apa? Kenyang. Tapi dari segi akal kita, kita kata bahawa yang mengenyangkan adalah Allah. Kerana tak mungkin ada dua kuasa. Satu kuasa Allah, satu kuasa nasi. Tak mungkin. Demikian kita kata ubat hakikatnya tidak menyembuhkan. Habis, kenapa kita berobat? Kerana kebiasaannya untuk sembuh, kita berobat. Itu namanya adat. Hukum adat, hukum kebiasaan. Cause and effect. Tetapi dari segi hukum akal, tak mungkin kita kata bahawa ubat itu berkuasa seperti Allah. Jadi, independent of Allah, obat itu boleh menyembuhkan. Tak mungkin. Kita tahu, berobat itu usaha dan ikhtiar. Yang bagi sembuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian, ini perbincangan daripada dahulu lagi, perbincangan yang klasik, untuk memahamkan perbezaan dalam memahami perkara ini, iaitu api dan membakar. Api, biasanya kita lihat, bila bersentuh dengan sesuatu, akan menyebabkan sesuatu itu terbakar. Jadi persoalan, adakah api membakar? Jadi, golongan yang jahil tentang pelbagai hukum ni, tapi dia rasa dia lah yang terpaling faham, dia pun hentamlah. Dia kata kita ahli sunnah wal jamaah ni berpegang bahawa api tidak membakar. Ambil minyak petrol, dia kata, letak kat badan, cucuh dengan api tengok, membakar atau tidak. Jadi dia berdebat dengan kebodohan dia sendiri. Padahal kita ahli sunnah wal jamaah tidak menafikan bahawa api itu menyebabkan terbakar. Tapi itu dalam domain hukum adat. Bila kita kata api hakikatnya tidak membakar, itu domainnya hukum akal. Jadi dia tak ada beza. Mana yang hukum adat dia tak tahu, mana hukum akal dia tak tahu. Kerja dia menghentam, mengelirukan umat Islam. Dan dia menggelar pula diri dia itu asari. Tak apa asari lah. Asari ni satu nama yang asalnya bagus. Kerana asar ni merujuk kepada riwayat hadis daripada Nabi SAW, daripada para sahabat. Itu namanya asar. Jadi asari mana pengikut asar. Orang yang ikut kepada asar. Baguslah. Ikut hadis, ikut pegangan sahabat-sahabat. Bagus. Tapi zaman sekarang ni orang suka memakai sesuatu yang bukan hak dia. Dia bukan asari. Mungkin acari kot. Ya acak ke apa tak tahu. Sebab berkecamuk pemikiran dia. Ada pula dia menuduh umat Islam mengatakan api tidak membakar. Bukan. Dari segi adat, kebiasaan, hukum adat, kita menetapkan ada api, ada terbakar. Ada terbakar dengan adanya api. Kita tetapkan, kita tak nafikan. Maka penetapan adat ini, dia memberi kesan kepada syarak. Adapun penetapan akal, dia memberi kesan kepada akidah. Kalau akidah kita yakin bahawa api independent of Allah, api memang membakar, berarti syirik. Ada kuasa api, ada kuasa Allah. Bahkan menafikan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu dingin dan sejahtera kepada Ibrahim. Dan ijma' umat Islam bahawa Nabi Ibrahim AS bila dicampak dalam api tak terbakar. Kalau kamu kata api membakar, maknanya bercanggah. Kalau api memang membakar, siapa pun yang dimasukkan dalam api, ia terbakar. Bila api tak terbakar, bila diperintahkan oleh Allah supaya menjadi dingin, menjadi sejahtera, berarti yang menjadikan terbakar adalah Allah. Bila Allah tak kehendaki, maka tak terbakar. Tapi itu namanya khariq lil adah. Perkara yang mencari adat. Perkara yang luar biasa. Maka perkara yang luar biasa, kita tak jadikan panduan dalam hukum. An-nadir wujuduhu ka'adamihi. Perkara yang nadir, perkara yang jarang-jarang, kalau ada pun dianggap macam tiada. Jarang-jaranglah orang ni, bila masuk dalam api tak terbakar, jarang-jarang. Dalam sejarah yang kita tahu berlaku pada Nabi Allah Ibrahim AS sebagai mukjizat, dan berlaku juga kepada seorang tabi'in. Bukan sahabat ya, tabi'in, generasi yang bertemu dengan sahabat Nabi,
iaitu Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala. Beliau juga dicampak masuk ke dalam api oleh kumpulan Musailamatul Kazzab yang mengaku Nabi tapi palsu. Jadi bila Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu ta'ala anhu tak mahu mengaku kata Musailimah itu sebagai Nabi, lalu Musailimah campakkan dia ke dalam api. Tapi tak terbakar. Itu namanya karamah. Bukan mukjizat. Sebab beliau bukan Nabi, bukan Rasul. Mukjizat ni kepada para Rasul. Bahkan diriwayatkan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, segala puji bagi Allah, ya, maksud daripada kata Sayyidina Umar itu, segala puji bagi Allah yang memanjangkan umur saya, sehingga saya berjumpa dengan seseorang yang berlaku kepadanya apa yang berlaku pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maknanya, masuk dalam api tapi tidak terbakar. Tapi perkara itu bersalahan dengan hukum adat. Adat menetapkan kena api terbakar. Jadi kalau kamu tuduh orang Islam mengatakan api itu tak membakar, kamu tak faham. Ada tak ada kita sini yang rasa api itu tak membakar? Kan tak ada. Tapi ada tak antara kita yang merasakan bahawa api itu membakar dengan sendiri tanpa kuasa Allah? Pun tak ada. Jadi cantik. Bila kita tahu api itu membakar dari segi hukum adat, maka dari segi syariatnya, haram seorang itu letak petrol pada badan dia dan cucuk dengan api, hukumnya haram. Kerana mengambil kira hukum adat tadi. Adat menetapkan api membakar. Akal menetapkan pastilah Allah yang menjadikan terbakar. Maka akidah kita cantik. Bukan kita mengiktikad bahawa obat menyembuhkan. Tapi kita usaha ikhtiar berobat. Tapi kita tetap yakin yang akan bagi semua adalah Allah. Kan cantik. Tapi datang golongan-golongan yang jahil, tapi dia merasakan bahawa dialah yang terpaling faham agama ni, mengkocak-kacirkan pemikiran masyarakat, memburuk dan memperdi umat Islam. Kononnya umat Islam mengatakan api tidak membakar, lalu bolehlah ambil petrol, cucuk dengan api. Ini kan bodoh. Tak ada orang cakap macam itu. Cuma kita tak nak beriktikad bahawa api secara independen, tanpa ada campur tangan daripada Allah, api itu memang membakar, tabiat api. Itu yang kita tak nak. Ya, jadi sebab itulah penting, ya, pelajaran kita pada hari ini, penting untuk difahami. Saya tidak terjerumus di dalam kekeliruan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Maka yang menghukumkan, yakni yang menetapkan atau menafikan itu, mestilah dengan salah satu daripada tiga. Iaitu sama ada syarak yang menetapkan atau menafikan, atau adat yang menetapkan atau menafikan. Nanti kita terang satu-satu, ya, insyaAllah. Sebab hukum adat ni pun kadang-kadang keliru. Orang salah faham makna hukum adat. Ataupun yang menetapkan atau menafikan itu adalah akal. Ya, logik kita. Inilah yang dikatakan bahagian hukum, iaitu tiga bahagian. Yakni, kalau ditetapkan atau dinafikan oleh syarak, dipanggil hukum syarak. Kalau ditetapkan atau dinafikan oleh adah, berulang kali cuba, itu namanya hukum adat. Dan kalau ditetapkan atau dinafikan oleh akal, akal yang kata begitu, ataupun akal yang menafikan, itu namanya hukum akal. Ya, jadi ada tiga jenis hukum yang popular, yang selalu orang sebut hukum syarak lah. Kalau tanya Ustaz ni apa hukum? Ya, saya nak tahu hukum. Itu biasanya hukum syarak. Yang jarang orang nak faham adalah hukum adat. Dan yang ada orang faham dan ramai juga tak faham adalah hukum akal. Ya, ini tiga pembagian hukum. Soalan. Bezakan di antara hukum yang tiga itu. Dah ada tiga jenis, tentulah ada beza dia. Jawapan, dia terangkan dengan yang pertama dahulu, iaitu hukum syarak. Hukum syarak itu ialah kalam Allah Ta'ala ataupun perintah Allah Ta'ala yang bergantung, yakni yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, dengan tuntutan buat, maknanya disuruh buat, atau tuntutan tegah, maknanya diperintahkan supaya jangan buat, tinggalkan. Itu maksud tuntut tegah. Ataupun diharuskan, maknanya diberi pilihan, terpulanglah nak buat atau tak buat, terpulang. Ya, itu namanya hukum syarak. Ingat elemen dia yang paling penting adalah perintah Allah. Hukum syarak ni perintah Allah. Dalam bahasa Arab disebut kitabullah al-muta'alliqu
bi af'alil mukallafin imma bit talab au bit takhir. Kitabullah, kalam Allah, perintah Allah, al-muta'alliqu, yang bergantung, yang berkaitan, bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf, imma bit talab, sama ada dengan tuntutan, dan tuntutan tak ada dua jenis, au bit takhir, atau diberi pilihan. Setakat tu dulu ya, supaya kita tak ada lagi tu sambungannya tu, ataupun dengan hantaran bagi kedua tu panjang. Kita cuba nak faham yang first part dulu ya. Baik, berarti kalau bukan perintah Allah tu orang tak bagi hukum syarak. Jadi tak perlulah semua benda nak minta dalil. Mana dalil lampu merah wajib berhenti? Jenuhlah nak cari dalil Quran hadis lampu merah wajib berhenti. Itu bukan perintah Allah, itu perintah kerajaan. Tapi masih terangkum di bawah perintah Allah. Kerana Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tak boleh menyebabkan kemudaratan atau membiarkan berlakunya kemudaratan. Jadi kalau tak ada lampu, kemungkinan ada lampu pun kadang dilanggar juga kan. Ada lampu pun kadang kemalangan juga. Kalau tak ada lampu, kemungkinan mudarat berlaku tu tinggi. Jadi nak mengelakkan mudarat, buat peraturan. Kalau giliran merah, berhenti dulu. Yang giliran hijau boleh jalan. Macam tu. Kadang-kadang petua amalan orang tu pun tak minta dalil, jenuh lah. Kalau membuat begini-begini, jadi macam ni, itu bukan hukum syarak. Itu kebiasaan, itu hukum adat. Jangan tanya dalil Quran hadis pula, sebab dia bukan hukum syarak. Yang perlu pada dalil Quran hadis ni adalah hukum syarak. Baik. Kemudian dia bergantung dengan perbuatan, bukan dengan benda. Ya, hukum dia bergantung dengan perbuatan. Jadi saya pernah sebut, kadang-kadang orang yang belajar ilmu usul fiqh ya, fiqh ni belajar hukum. Ni wajib, ni sunat, ni harus ya. Ni makruh, ni haram, itu fiqh. Usul fiqh dia tak belajar hukum. Usul fiqh dia belajar sumber hukum. Hukum ambil dari mana? Oh, hukum ambil daripada Al-Quran, lagi sunnah, lagi ijma', lagi qiyas, lagi istishab, lagi istihsan. Itu usul fiqh lah tu. Dan dari sumber hukum, apa teknik kita nak mengeluarkan hukum tu? Lafaz dalam Quran ni macam mana? Umum. Yang umum ni difaham umum ke difaham khusus? Yang ni mutlak. Yang mutlak biar mutlak ke akan diikat. Itu perbincangan dia. Ya. Ringkasnya, usul fiqh dia bincang sumber hukum dan teknik mengeluarkan hukum dari sumber. Ini secara ringkas. Kalau fiqh dia pergi pada hasil tu lah. Dah ready to use. Ready to use, mana hukum dia? Kamu nak buat apa? Nak buat macam ni, macam ni. Nak berniaga macam ni. Ini hukum dia. Kamu nak macam mana? Saya nak kahwin macam ni, macam ni. Macam ni hukum dia. Kamu macam mana pula? Saya nak pegang jawatan macam ni, macam ni. Ini hukum dia. Itu fiqh. Usul fiqh dia tak pergi pada natijah tu. Dia pergi pada, okey, kalau kamu nak tahu hukum, kena ambil hukum tu daripada nombor 1, Al-Quran. Nombor 2, As-Sunnah. Dan seterusnya. Dan bagaimana kamu nak lakukan hukum daripada Quran, ini teknik dia. Macam mana kamu nak lakukan hukum dalam hadis, macam ni teknik dia. Itu usul fiqh. Jadi dalam ilmu usul fiqh dia bincanglah ni, apa takrif hukum syarak. Maka diterangkan, hukum syarak itu adalah perintah Allah yang bergantung dengan perbuatan orang mukallaf. Lalu dia bergurau, dan gurauan dia itu tak salah sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang jadi salah faham. Dia kata, tuan-puan, yang sebenarnya babi tak haram. Itu agak macam mana kita rasa? Masjid silap jemput ustaz pun tak ada tauliah aja ni. Kan? Selangor kan strict. Kalau nak mengajar di Masjid Surau kena ada tauliah. Ini kalau sampai babi tak haram ni, tauliah beli pasal malam apa? Kita dah jadi ragu-ragu. Tapi dari segi teknikal, apa yang dia sebut itu betul. Babi tak haram tu betul. Sebab apa? Sebab haram tu adalah hukum. Hukum apa? Hukum syarak. Masih ingat? Hukum syarak, perintah Allah yang bergantung dengan perbuatan orang mukallaf. Babi itu perbuatan ke? Babi itu benda. Saya tanya supaya tuan-puan jelas.
Apa hukum tengok babi? Tadi kata haram. Maknanya hukum tu dengan perbuatan. Yang haram tu makan daging babi. Perbuatan memakan daging babi itu haram. Adapun perbuatan melihat babi tidak haram. Sama-sama babi. Satu memakan daging babi haram, satu melihat babi tidak haram. Jadi gurauan dia tu dengar macam pelik, tapi bila kita analisis secara teknikal betul lah. Yang haram tu perbuatan. Kerana hukum syarak ni bergantung dengan perbuatan. Dan perbuatan itu pula adalah perbuatan orang mukallaf. Sebab itu kalau dia kata orang gila tak haram membunuh. Betul lah. Sebab orang gila dia tak ada hukum. Haram tu hukum. Tapi bukanlah berarti kita boleh benarkan dia membunuh. Baik. Kemudian, bila perintah Allah tu dia ada dua jenis. Satu dituntut supaya buat, dan satu lagi dituntut supaya tinggal. Atau dipanggil tegah. Atau disebut dalam bahasa Arab, al-amru wan nahyu. Suruh atau larang. Dua-dua itu perintah Allah. Suruh pun perintah Allah, larang pun perintah Allah. Jelas Baik. Nanti kita akan perincikan lagi. Baru kita sambung. Ataupun dengan hantaran bagi keduanya. Yakni sesuatu yang menjadi perkara penentuan bagi hukum, tuntutan buat atau tegah atau halus itu. Maka terbahagi hukum syarak itu kepada dua hukum. Pertama, taklifi, dan yang kedua, wad'i. Kalau tuan-puan rasa macam aku tak biasa dengar ni, tak payah risau sangat. Sebab kadang-kadang kita tanya ustaz-ustaz yang nak ambil tauliah tu pun, dia pun tak biasa dengar juga. Jadi, kalau ustaz-ustaz orang dia tak biasa dengar ni, tuan-tuan kalau rasa macam, aku baru first time dengar, tak apa. Tak masalah. Everything has its first time. Betul kan? Cuma yang kita biasa sebenarnya taklifi. Kita tahu tak tahu benda tu dia panggil taklifi tu nombor dua. Tapi kita dah biasa dengar, ni wajib ni. Ni eloklah buat sunat. Ni eloklah jangan buat makruh. Ni jangan buat ni haram ni. Kan? Ni terpulanglah, harus, boleh buat. Itu kita biasa sebenarnya. Cuma mungkin kita tak perasan, itu dinamakan hukum taklifi. Iaitu hukum yang diberhati ke atas mukallaf. Sama ada mengerjakannya atau meninggalkannya. Mukallaf disuruh buat atau disuruh tinggal, jangan buat. Ataupun diberikan kebebasan memilih, yakni sama ada mengerjakan, buat, atau meninggalkan, tak buat. Dia bagi pilihan. Adapun hukum wad'i itu adalah merupakan landasan hukum. Nak datang kata ni wajib, dia ada platform dia. Dia lalu kod mana jadi wajib. Itu namanya hukum wad'i. Jadi dia macam menjadi satu kemudahan kepada hukum yang taklifi tadi. Nak dapat hukum taklifi kena lalu hukum wad'i, baru kita tahu. Pada nisbah ada atau tiada. Misalnya. Terus dia bagi misal, senang sikit kita faham. Kita kata apa hukum sembahyang fardu zuhur? Wajib. Soalan. Sekarang wajib tak sembahyang fardu zuhur? Tadi kata wajib. Jadi masa waktu tu landasan dia. Wajib sembahyang fardu zuhur tu hukum dia. Tapi hukum kena lalu atas landasan. Landasan yang dinamakan sebab. Sebab wajib solat fardu zuhur, dia dalam bahasa lama dia panggil gelincir matahari. Maknanya masuk waktu zuhur lah. Jadi kalau tak ada sebab, macam sekarang ni, tak adalah hukum dia. Kenapa tak sembahyang zuhur ni? Belum masuk waktu. Kena sembahyang. Jadi masuk waktu tu adalah landasan kepada hukum wajib tadi. Soalan. Berapa bahagi hukum taklifi dan berapa bahagi hukum wad'i, dan nyatakan makna tiap-tiap satu daripadanya. Hukum taklifi itu 5. Jadi ini kita tak perlu panik lah. Yang kita biasa dengar selalu itulah wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Jadi kita nak ambil sedikit kefahaman yang lebih mendalam. Wajib ni apa dia? Wajib ni adalah satu perkara yang Allah perintah suruh buat. Kalau kita kata hukum syarak ni perintah Allah. Jadi wajib tu hukum syarak. Mana Allah perintah suruh buat.
dengan suruhan yang pasti, maknanya tak ada pilihan. Kata suruh buat tu putus, tak ada kelonggaran langsung. Sekira-kira kalau kita buat diberi pahala, dan kalau kita tak buat berdosa. Itu namanya wajib. Sunat permulaannya macam wajib juga, iaitu perintah Allah suruh kita buat. Cuma bezanya apa sunat dengan wajib? Suruhannya tu tak putus, ada kelonggaran. Maknanya kalau kita buat, sama dapat pahala. Tapi kalau kita tinggal, tidak berdosa. Jadi kita kena faham sunat ni dengan kefahaman yang betul lah. Kalau tak, manjang kita tak nak buat benda sunat. Kenapa tak ni? Yalah, sunat je. Sunat je kita katakan. Padahal sunat dari segi tarikh dia apa? Perintah Allah suruh kita buat. Talabul fi'li. Allah suruh kita buat. Kita pula dengar sunat, malas aku buat. Tak. Sunat tu Allah suruh buat. Cuma talaban ghayra jazimin. Suruhan yang tidak putus. Maknanya ada kelonggaran. Mungkin kita penat, mungkin kita nak cepat, mungkin kita apa? Taklah buat, taklah berdosa. Macam tu. Kalau wajib, kena buat. Tak ada pilihan. Itu je beza dia. Tapi dua-dua disuruh buat. Makna haram, iaitu satu perkara perintah Allah suruh tinggal. Jangan buat. Dan suruhan tinggal tu, suruhan yang pasti, yang putus. Tak ada pilihan. Sekira-kira, kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi kalau masih dibuat perkara itu, berdosa. Diseksa dia selesai. Makna haram itu, perkara yang diseksa yang mengerjakannya, dan diberi pahala kepada yang meninggalkannya. Sebab tu dia bagi contoh tu ya. Yang wajib tadi dia bagi contoh seperti sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan. Yang sunat seperti sembahyang rawatib, sembahyang sunat ataupun puasa sunat. Yang haram dia bagi contoh di sini seperti mencuri, berzina, minum arak. Ini semua Allah suruh tinggal dan kalau buat berdosa. Kemudian dalam skop suruh tinggal ni ada satu level lagi nama dia makruh. Perintah Allah yang Allah suruh tinggal, tapi suruh tinggal tu taklah level haram. Masih ada kelonggaran. Maksudnya kalau kita tinggalkan, kita tak buat, dapat pahala. Tapi kalau kita buat juga, taklah sampai berdosa. Makruh. Tapi kalau mampu, kita tinggallah benda makruh. Seperti membaca Al-Quran di dalam rukuk. Kenapa jadi makruh? Sebab kita buat satu benda bukan pada tempat dia. Rokok tu bukan tempat baca Quran. Baca Quran tu masa qiyam. Masa berdiri. Tu tempat dia. Masa rokok, tempat untuk kita bertasbih. Maka bila kita alih tempat tu yang jadi makruh. Memang asal baca Quran tu sunat. Asal baca Quran tu sunat. Dapat pahala. Tapi sebab kita lakukan bukan pada posisi yang sepatutnya. Maka jadi hukumnya makruh. Ataupun sembahyang di atas perkuburan. Kenapa? Kerana kubur ni tempat yang dijangkakan kemungkinan ada najis tu tinggi. Kenapa pula najis? Bukan ke mayat manusia tak najis? Betul ya? Kita tak sama macam binatang. Binatang tu tak najis, dia kena sembelih dulu. Kalau dia mati gitu je, jadi bangkai. Kita manusia takkan nak sembelih baru. Kita mati biasa pun jasad kita tak najis. Itu mulia. Allah muliakan anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Akan tetapi, kenapa dijangkakan di kuburan tu ada najis? Kerana nanah yang keluar daripada mayat yang reput tu najis. Mayat tu tak najis. Tapi mayat manusia kan bila dia reput, dia akan keluar air, nanah dan sebagainya. Yang tu najis. Maka bila kat kubur, kadang-kadang yang di bawah tu digali balik naik atas. Ya. Jadi kemungkinan tempat kita solat tu bernajis. Kemungkinan itu menyebabkan makruh. Kalau confirm dah kita sembahyang tu atas najis, itu memang tak sah lah. Tak boleh lah sembahyang atas najis. Batal lah solat. Tapi kalau kita menjangkakan kemungkinan najis tu ada, makruh. Ini hukum secara umum lah ya. Sembahyang di atas kubur tu hukumnya makruh.
Harus iaitu tidak berdosa dan tidak pula diberi pahala sama ada mengerjakan atau meninggalkannya, yakni diberikan bebasan memilih seperti makan dan minum yang dihalalkan. Contoh, tengah hari ni nak lunch apa? Sate boleh. Asalkan sate itu kita belilah, bukan sate yang kita curi. Kalau yang sate kita curi jadi haram sebab dicuri. Atau tiba-tiba sate ayam yang tak disembelih misalnya, jadi haram sebab bangkai. Ataupun sate babi pula, itu sebab daging babi haram dimakan. Tapi secara umum makan, terpulang. Atau tak nak makan, oh saya nak intermittent fasting, IF. Pulang. Boleh. Tak nak makan. Saya nanti lewat petang baru mau makan. Tengah hari saya tak nak makan. Boleh. Ini secara umum. Tapi boleh juga berubah hukum dia. Macam tadilah. Contohnya makanan itu dicuri. Makanan itu makanan yang tak disembelih misalnya. Ataupun makanan itu halal. Tapi kita makan di siang hari Ramadan. Itu dah jadi haram. Bukan sebab makanan itu haram. Tapi siang hari Ramadan tu kita diharamkan makan. Atau boleh berubah misalnya. Kita makan makanan tu asalnya harus. Tapi kita makan tu dengan niat supaya kita bertenaga untuk beribadah. Misalnya pengalaman orang tu yang lepas-lepas, kalau dia minum kopi ni, dia akan segar. Dia boleh baca Quran banyak. Kalau dia tak minum kopi tu, dia ngantuk. Jadi, dia pun minum kopi tu dengan niat supaya dia segar baca Quran. Ada nilai pahala kat situ. Walaupun asalnya minum kopi tu harus. Tak mesti. Bahkan pramugari pun dia bagi choice kat kita. Kopi or tea. Kan macam tu. Dia tak kata, you must drink coffee. Tak ada. Dia hanya tanya coffee or tea. Yang mana dia ada, kalau kita minta pun dia serve. Dia kata, saya tak mau coffee, saya pun tak mau tea. Saya nak hot chocolate. Kalau ada, dia serve je. Sebab harus. Pilihan kita. Kalau tak ada, dia kata, maaf lah cik, tak ada. Jadi ini saya ingat jelas ya, tak ada apa kekeliruan ya. Kita dah biasa dah dengan hukum syarak yang taklifi ni. Cuma mungkin sebahagian kita sebelum ni tak perasan bahawa namanya taklifi. Sekarang kita pergi pada yang kita tak berapa familiar, bahkan bukan kita saja. Sebahagian ustaz-ustaz pun dia tak familiar atau dia lupa, dia dah belajar tapi dia lupa. Iaitu hukum wad'i. Di muka surat 27. Hukum wad'i itu 5 bahagi juga. Jadi senang kita ingatlah. Hukum taklifi ada 5, hukum wad'i juga ada 5. Cuma kita tak berapa familiar. Yang pertama, sabab. Yang kedua, syarat. Yang ketiga, mani'. Yang keempat, sah. Dan yang kelima, batal. 4 dari 5 ni dah dimelayukan. Perasan tak? Orang Melayu pun sebut kata sebab juga. Sebab, syarat, sah, batal. Kan? Cuma satu je yang tak dimelayukan, iaitu mani'. Ada perkataan mani' dalam bahasa Melayu, tapi maknanya lain. Mani' dalam bahasa Melayu tu yang bulat-bulat tu kan? Mani'. Tapi mani' dalam bahasa Arab maknanya penghalang. Sesuatu yang mencegah. Sesuatu yang menghalang atau mencegah tu namanya mani'. Jadi saya ulang. Hukum wad'i ada 5. Sebab, syarat, mani', natijahnya sah atau batal. Okay. So itu dia punya sifir dia. Kalau ada sebab, cukup syarat, tak ada mani', maka sah. Kalau tak ada sebab, misalnya, batal lah. Misalnya waktu sembahyang zuhur sekarang, sah tak sembahyang dia? Batal. Sebabnya tak ada, masuk waktunya tak ada. Atau tak cukup syarat. Dah masuk waktu zuhur, tapi dia macam malah pula nak ambil wuduk. Sembahyang je lah. Sah tak? Sebab syaratnya suci dari hadas. Ataupun yang lain-lain okey, dah masuk waktu, apa semua. Tiba-tiba ada mani', datang haid. Tak sah lah sembahyang dia. Jadi ini sifir dia. Kalau ada sebab, cukup syarat, tak ada mani', sah. Kalau tak ada sebab, batal. Tak cukup syarat, batal. Atau ada mani', batal. Jarang. Ya. Sebab tak dimelayukan pun perkataan ni. Dan tak banyak dibincangkan dalam majlis-majlis ilmu. Kita selalu bincang yang hukum taklifi.
Ni wajib buat benda ni, ni haram tak boleh buat. Kita banyak bincang hukum taklifi. Tapi penting juga kita tahu sebab contohnya kita tahu, okay, apa syarat sah puasa? Apa syarat sah semayang? Itu kita kena tahu juga. Erti sebab ialah barang yang ini sesuatu yang lazim daripada adanya ada perkara yang lain. Bila masuk waktu, maka adalah kewajipan sembahyang. Dan lazim daripada tiadanya, tiada perkara yang lain. Tak masuk waktu, tak adalah wajib sembahyang. Itu namanya sebab. Misalnya sebab masuk waktu, maka wajib sembahyang. Tidak masuk waktu, maka tidak wajib sembahyang. Adapun syarat, iaitu barang yang ini sesuatu yang lazim daripada tiadanya, tiada perkara yang lain. Mana kalau tak ada syarat, maka tak adalah benda yang disyaratkan. Dia sembahyang tak suci dari hadas, tak sahlah sembahyang dia. Dia sembahyang, dia tak tutup aurat, tak sahlah sembahyang dia. Sebab itu syarat. Tetapi tidak lazim pula apabila adanya ada perkara yang lain. Dia one way. Kalau tak ada syarat, yang disyaratkan itu tak ada. Tapi kalau ada syarat, mesti ada ke yang disyaratkan? Tak mesti. Lalu dia bagi contoh. Misalnya, bersuci. Bersuci itu syarat sah semayang. Maka kalau tak ada bersuci, sah tak semayang? Tak sah. Tapi kalau ada bersuci, mestikah sah semayang? Tak mesti. Dia dah bersuci, dia pun semayang. Tapi waktu belum masuk. Tak sah juga. Dia ada dua jenis syarat, satu syarat sah, satu syarat wajib. Kadang-kadang dia overlap, kadang-kadang dia berbeza. Contohnya Islam. Islamnya seseorang itu adalah syarat wajib semayang dan juga syarat sah semayang. Contohnya ada kawan kita bukan Islam, dia baik kawan dengan kita, bila kita semayang dia ikut. Tak sah dah sebab dia belum Islam. Tapi ada juga syarat sah lain, syarat wajib lain. Contohnya, syarat wajib sembahyang, balik. Kan balik. Jadi kalau tak balik, tak wajiblah sembahyang. Cuma disuruh ajar lah. Anak kita suruh balik tu, kita ajar dia sembahyang. Once dia balik, baru wajib sembahyang. Tapi syarat sah sembahyang, tak mesti balik. Budak-budak sembahyang pun sah, asalkan dia mumayyiz. Dia kanak-kanak yang dah mumayyiz, sah je dia sembahyang. Dia kadang-kadang overlap, syarat sah dengan syarat wajib, kadang-kadang berbeza. Baik. Jadi bagi contoh di sini, misalnya tiada bersuci, tiada sah sembahyang, tapi adanya bersuci belum tentu sah sembahyang. Misalnya seseorang yang sudah berwuduk, tapi dia sembahyang waktu belum masuk. Itu tak sah. Okay, soalan ya, ini tak ada dalam kitab ni, just untuk kita bagi faham. Apa beza syarat dengan rukun? Okey, apa persamaan dulu? Apa persamaan syarat dan rukun? Iaitu kedua-duanya, kalau tak ada, maka tak sah. Betul kan? Tak buat rukun, tak sah. Kita semayang, kita tak baca Fatihah. Sah tak? Kita semayang, kita tak mau rokok. Sah tak? Tak. Sebab rukun. Syarat pun sama juga. Syarat sah semayang, kita kena suci dari hadas. Kena ada wudu. Kalau kita semayang tak ada wudu, tak sah. Jadi, sama syarat dan rukun, sama dari sudut. Kalau tak ada, tak sah. Apa beza? Beza dia adalah, syarat ni sesuatu yang luar daripada perbuatan tu sendiri. Rukun dia sebahagian daripada perbuatan tu. Contohnya tadi, rokok. Rokok tu kan sebahagian daripada solat. Itu dah menyerukun. Kalau kita nampak orang rokok, dia tengah solat. Adapun suci dari hadas, berwudu, itu syarat sah. Dia bukan sebahagian daripada solat. Macam puan-puan sekarang mungkin ada wudu. Tapi tengah solat ke? Tak. Syarat tu luar daripada benda tu. Tapi sah tak sah bergantung pada syarat. Kalau kita sembahyang tak ada wudu, tak sah. Kita ada wudu, bukan berarti kita sembahyang. Beza dengan rokok tadi. Rokok tu rukun. Dan dia tak ada, tak sah. Dan dia memang sebahagian dari sembahyang. Boleh kita kata orang tu sedang sembahyang sebab dia tengah rokok. Orang tu sedang sembahyang, dia sedang baca Fatihah. Fatihah yang dalam solat tu lah.
Ya. Itu beza syarat dengan rukun. Persamaan sama-sama tidak sah kalau tidak ada. Perbezaan rukun sebahagian daripada perkara itu sendiri, sementara syarat sesuatu yang di luar daripada perkara itu. Penerangan. Lazimnya, biasanya lah, sebab adalah dikaitkan dengan wajib melakukan satu ibadah. Wajib tak wajib itu bergantung pada sebab. Dan syarat dikaitkan dengan sah atau tidak sesuatu ibadah. Misalnya, sebab wajib sembahyang ialah masuk waktu. Sementara syarat sah sembahyang pula ialah bersuci. Kita ambil satu contoh. Seorang yang tidak ada wuduk, sedangkan waktu sembahyang sudah hampir habis, maka wajib dia sembahyang, wajib dia solat. Tetapi sembahyangnya tidak sah. Mana pula tu? Yakni gugur dosa tak sembahyang, tetapi tak dapat pahala. Dengannya tak berdosa je lah. Kenapa dia tak dapat pahala? Sebab tak sah. Habis tu, wajib dia qada. Bila sudah dapat air untuk berwuduk, maka dapat tanah untuk tayamum. Ni satu masa dulu, ada orang komplain. Dia kata ni tak ada dalil, kata dia. Apa dia yang tak ada dalil? Sembahyang yang dinamakan sebagai sembahyang ra'i waktu. Apa cerita sembahyang ra'i waktu? Ceritanya ada orang nak sembahyang, tetapi dia tak boleh bersuci. Kenapa tak boleh bersuci? Air tak ada dan debu pun tak ada untuk tayamum. Kalau air je tak ada, dia boleh guna debu tayamum. Sekarang ni dua-dua tak ada. Jadi dia usahalah cari air, usaha cari debu, tengok-tengok waktu sembahyang dah nak habis. Kalau dia masih tak sembahyang, kira waktu sembahyang itu berlalu, dia tak sembahyang lah. Maka ketika itu dia sembahyang. Bila dia sembahyang, lepas tu dia dapat jumpa air atau dia jumpa debu, maka dia kena ulang sembahyang tu. Kalau masih dalam waktu, maknanya ulanglah adaan. Kalau waktu dah habis, qada, ya, qadaan. Dan ini yang disebut oleh para ulama pun. Kenapa? Ra'i waktu, sebab waktu tu ada. Jadi orang yang tak faham, dia komplain lah. Tak faham satu, dia macam pandang rendah pada keupayaan para alim ulama. Dia kata ni, mana ada sembahyang ra'i waktu ni? Pasal kalau sembahyang ni sah, pasal apa kena qada? Kan ulama pun cakap kena qada. Kalau tak sah, pasal apa buat? Nampak macam pandai lah. Betul tak? Kalau sah, kenapa kena qada? Oh tak sah, pasal apa buat? Tak sah buat. Bukan macam tu bang. Dalil bukannya dalil tu mesti sebiji macam yang kamu nak. Bila kamu tak ada air, tak ada ni, hendaklah kamu sembahyang ra'i waktu, lepas tu kamu qada balik. Bukan mesti dalil macam tu. Apa dalil solat yang macam ni? Iaitu hadis Nabi SAW, baginda bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Itu dalil yang dipegang oleh para alim ulama. Kita tak tahu dalil, jangan kita kata tak ada dalil. Beza tu. Tak ada dalil, memang tak ada. Tak tahu dalil, biasa. Ya, ada orang bila dia tak tahu dalil, dia ingat tak ada. Itu baik. Itu dalil dia. Apa makna dia? Idza amartukum bi amrin, bila aku perintahkan kamu dengan sesuatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukanlah apa yang diperintahkan itu semampu kamu. Kita lihat dalam kes tadi, Nabi SAW perintah kita supaya sembahyang dalam keadaan suci dari hadas. Lagi sembahyang menutup aurat. Lagi sembahyang menghadap kiblat. Lagi sembahyang dalam waktu. Ya. Ini semua perintah Nabi SAW. Tapi dalam kes orang tadi, dia masih mampu salat dalam waktu. Sebab waktu masih ada lagi ni. Ada balance lagi waktu. Yang dia tak mampu apa? Suci dari hadas. Jadi berdasarkan hadis tadi, dia kena buat sekadar yang dia mampu. Apa yang dia mampu? Salat dalam waktu. Maka dia kena buat. Yang dia tak mampu, bersuci. Tak boleh buat lah. Habis tak mampu. Habis kenapa kena qada? Sebab ada dalil menunjukkan sembahyang tanpa bersuci tidak sah. Tak sah kenapa buat? Kerana Nabi kata buat semampu kamu. Itu kan cara ulama' memahami dalil. Jadi jangan kita pandai-pandai kata tak ada dalil, padahal kita tak faham kenapa ulama' menetapkan sesuatu.
Tujuannya kerana Nabi suruh lakukan semampu kita. Jadi kita buatlah. Semampu kita adalah sembahyang tanpa wudu. Sebab itu yang kita mampu. Kalau sengaja tak boleh. Malah nak ambil wudu, janji sembahyang. Tu tak boleh. Ni tak mampu. Memang tak ada air, tak ada debu. Itu cerita dia. Manik, yang ketiga manik, iaitu barang yang lazim daripada adanya tiada sesuatu. Bila dia ada, maka tak adalah benda tu. Dia jadi terbalik daripada sebab. Kan sebab, kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Manik ni dia, kalau ada, menyebabkan tak ada. Kalau sebab, ada menyebabkan ada. Ada masuk waktu sembahyang, adalah hukum wajib sembahyang. Manik dia terbalik. Bila ada manik, kenafi hukum tu. Misalnya, ada haid. Tapi dia one way juga. Manik itu barang yang lazim daripada adanya, tiada sesuatu, dan tidak lazim, tak mesti daripada tiadanya ada sesuatu. Misal, contoh manik ni, perkara yang menghalang, adalah haid. Bila ada haid, ada manik. Dia menghalang apa? Dia menghalang wajib sembahyang. Kan kadang-kadang suami tanya isteri dia, tak solat ke? Isteri dia cakap, ABC. Allah bagi cuti. Pasal Allah tak bagi solat masa haid. Jadi dia kata Allah bagi cuti. Tak boleh komplain lah Allah bagi cuti. Nak ajak sembahyang sekali. Dan dia kata ABC. Jadi, bila ada haid, maka ternafilah wajib sembahyang. Bahkan tak sah sembahyang. Haram. Tetapi kalau tiada haid, belum tentu dia boleh sembahyang. Macam mana pula? Waktu belum masuk. Saya dah suci ni, jomlah sembahyang. Sembahyang apa baru 10 ni? Petang-petang dah suci, beria nak sembahyang. Belum, tunggulah masuk waktu dulu. Jadi, bila ada manik, confirm dia akan mencegah, tak boleh sembahyang. Tapi bila tak ada manik, kena tengok faktor-faktor lain lah. Kalau tak ada faktor lain, kalau ada faktor lain, barulah dia datang. Ada masuk waktu dan sebagainya. Penerangan. Manik dalam bahasa Melayu adalah penegah. Dia isim fa'il. Sesuatu yang menegah. Atau benda yang boleh menegah. Dia bagi contoh lah. Misalnya kalau ada getah yang lekat di tangan kita, itu manik lah tu. Dia mencegah daripada air sampai ke anggota wuduk. Jadi kita nak berwuduk kena hati-hati, takut ada benda yang menghalang air sampai, jadi wuduk tak sah. Terutama kalau kaum wanita yang masih mengamalkan siang ikan, kadang-kadang sisi ikan tu kan dia transparent. Dia lekat kat tangan kita, kita tak perasan. Jadi bila kita berwuduk, tak kena air kat anggota wuduk. Jadi tak sah. Ya? Macam mana? Oh ni yang letak kat kuku. Pun tak, yang mana menghalang air tu tak boleh. Kalau inai tak apa, inai dia tak halang air tu, air sampai. Dia hanya ada warna je. Tapi kalau yang pakai pengilat kuku tu, ada yang jenis menghalang air dari sampai, itu tak boleh. Maknanya kalau paling tidak dia kena bersihkanlah sebelum dia berwuduk. Tapi sekarang selalunya penjual ikan tolong siang siap-siap kan. Dengan nak masak je. Dulu-dulu lah orang siang sendiri semua. Dulu, kecil-kecil dulu mak ajar juga siang ikan tu. Kadang-kadang kita kena, alamak, dah semayang dah kan dia pula sisir ikan. Tapi nak cerita tu namanya manik, penghalang. Sah artinya barang, yang ini sesuatu yang lulus. Mana jadilah. Dan dibilangkan dia. Kita kan lepas akad nikah, orang tanya sah. Mana lulus lah, dah jadi suami isteri lah. Misalnya sembahyang itu cukup syarat dan rukunnya itu sah. Yang ini diluluskan dan masuk bilangan, dapat pahala. Batal artinya barang yang tidak lulus dan tiada dibilangkan dia. Misalnya sembahyang yang tidak cukup syarat. Dia sembahyang tak ada wuduk atau rukunnya tiada. Rukunnya iaitu dia tak rokok misalnya, tiada sah. Yakni tidak dikira sebagai sembahyang dan tidak berpahala. Dari hukum syarak dia kena buat lagi. Dia kata, saya dah sembahyang tapi tak sah. Kamu kena sembahyang semula. Atau kamu kena qada. Peringatan. Hati-hati ya. Di zaman sekarang, banyak, yakni ramai sekali orang yang suka dan rajin beribadah. Masya Allah. Kadang zaman dulu, zaman 50-an, 60-an, kesedaran tentang Islam ni kurang.
Bahkan saya ingat dulu-dulu pun ustazah pun tak tutup aurat. Ustazah sangkut selendang je, okey lah tu. Tu dah level ustazah lah tu. Kan? Ada jambul kan. Tapi yang bagusnya dulu bab moral, bab akhlak tu mereka lebih jaga. Berbanding zaman sekarang ni kadang walaupun pakai tudung na'udzubillah tapi kurang jaga bab akhlak, moral. Cuma kerajinan itu kadang-kadangnya tidak disertai dengan ilmu. Rajin beribadah tu dah bagus dah. Ibadah wajib, ibadah sunat. Tapi malangnya mereka tak suka menuntut ilmu. Tak mengetahui hukum tu dia kurang rajin. Beribadah rajin. Tapi bila ajak mengaji, macam-macam lah. Lenguh pinggang lah, sakit lutut lah, apalah, macam-macam lah. Jadi rugilah. Sebab kesahihan dan penerimaan ibadah sah batal tadi melibatkan ilmu. Jadi kena tahu kaifiat ibadah yang dilakukan. Pengarang Matan Az-Zuban iaitu Ahmad ibn Raslan rahimahullah taala menulis syair. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Dan setiap orang yang tanpa ilmu beramal dia, amalan-amalannya tertolak, tidak diterima. Rugi. Jadi terutamanya zaman sekarang ni kita guna istilah hijrah. Dulu dia lalai, lara, sibuk dengan urusan dunia. Tiba-tiba dapat kesedaran, dia hijrah. Hijrah tu dia kena mula dengan ilmu dulu. Pergi mengaji, pergi belajar. Setengah orang hijrah terus jadi ustazah. Terus keluar fatwa. Terus berceramah. Jangan macam tu. Ikut step by step lah. Baru hijrah tu kita mula dengan ilmu dulu. Supaya tindak tanduk kita tu berlandaskan kepada ilmu yang benar. Maka setiap satu hukum syar'i yang taklifi bergantung padanya hukum wad'i yang 5. Misalnya sembahyang padanya bergantung sebab sama ada wajib atau sunat atau makruh atau harus, dan bergantung juga padanya syarat atau manik, lalu diambil natijahnya sah atau batal. Maka dipukul. Ini memang terjemah direct daripada bahasa Arab. Darab. Kalau dulu kita tak terjemah, kita panggil darab. 2 darab 2, 3 darab. Darab tu asalnya bahasa Arab. Darab tu dari segi maknanya pukul. Kalau sekarang ni kita panggil apa? Kali ya. 2 kali 2. Latest punya tak tahu. Tak ada. Multiply. Darab ni maksudnya 5 hukum syarak taklifi dikali dengan 5 hukum syarak wad'i, maka jadilah 25 semuanya hukum syarak. Sebenarnya bukan 25 hukum syarak. 25 keadaan. Misalnya dalam satu keadaan ada sebab, ada syarat, tak ada manik, sah. Dalam satu keadaan pula tak ada sebab, ada syarat. Jadi kalau kita kali possibilities tu, dia akan jadi 25. Kemungkinan hukum tetap 5 juga. Hukum taklifi tetap 5. Wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Okay. Soalan, apa dia hukum adat? Ni yang kawan kita keliru tu. Dia tak boleh beza antara hukum adat dengan hukum akal. Dia ingat kita kata api tak membakar. Tak. Kita kata dari segi adat api membakar. Maka kena ambil kira adat tu. Ini bukan adat Melayu, adat Cina. Ya. Adat apa lagi? Temenggung. Adat pepatih. Bukan. Duk hangat sehari dua ni adat pepatih lah kan. Nak bincang. Mana adat mana. Bukannya itu. Adat ini adalah scientific observation sebenarnya. Pemerhatian secara saintifik. Causal connection. Cause and effect. Dia perhati kaitan antara sesuatu yang berlaku dahulu dengan sesuatu yang berlaku kemudian, lalu dikaitkan antara kedua-duanya sebagai satu menjadi sebab kepada yang satu lagi. Payah nak bagi macam pening. Bagi contoh teruslah. Ya. Makan. Kan seronok contoh tu. Makan. Biasa kita makan apa jadi? Maka kita kata makan sebab benda kenyang. Kita kata makan sebab benda kenyang tu, mana dalil? Mana ada dalil? Bukan adat. Kebiasaannya kita makan kenyang. Maka kita tetapkanlah kata ada kenyang dengan ada makan. Itu maksud hukum adat. So, it's basically observation of cause and effect sebenarnya. Kita sedang perhatikan
benda yang berlaku dahulu yang dinamakan cause, sebab, dan perkara yang berlaku kemudian yang dinamakan efek, musabbab. Jadi dalam kes api dengan membakar tadi, itu kita ambil kira. Kerana biasanya kalau kena api terbakar, maka kita menetapkan terbakar dengan ada api, bukan kita nafikan. Tapi kata tak memberi bekas, itu hakikat. Apa kena susah benar dia nak faham. Sebab dia datang tu dengan nak membangkang. Jadi dia tak faham. Ya, ilmu ni datang dengan nak faham. Kalau datang dengan niat nak bangkang, sampai sudah tak faham. Tak ada apa yang susah pun. Api membakar dari segi ketetapan adat, kebiasaan. Boleh ke api tak membakar? Boleh, tapi itu luar biasa. Mukjizat, karomah, api tak membakar tu jarang. Maka hukum berdasarkan yang biasa. Maka kalau kamu tanya, boleh ke letak petrol, cucuk api, hukumnya haram. Silap mata boleh jadi, wallah alam lah ya, boleh jadi dua kemungkinan. Satu, sihir. So, sihir memang salah satu perkara yang mencari adat. Macam tongkat atau tali yang dipunyai oleh ahli sihir zaman Nabi Musa AS tu, biasanya tongkat nampak tongkat lah. Tongkat nampak, tali nampak tali. Tapi mereka ada ilmu sihir, tongkat dan tali mereka tu nampak macam ular. Itu satu kemungkinan silap mata. Yang kedua, kemungkinan silap mata ni kecekapan tangan. Dia ada teknik-teknik yang dibuat nampak macam tu. Kita macam terpedaya dengan ilusi. Tapi yang sebenarnya tidak. Dulu masa saya sekolah rendah, ada surat khabar utusan pelajar. Dia ada satu ruang tu, dia ajar kita buat silap mata yang simple-simple. Contoh. Masa saya masih ingat lagi, dia main dengan kotak mancis. Jadi, dia suruh kawan dia tu, okey, kamu goncangkan kotak ni. Dia goncang, kosong. So, kita kata, cuba tengok saya goncang. Bila kita goncang, ada bunyi. Kawan kita heran. Dia tengok kosong. Dia goncang lagi, tak ada bunyi. Kita ambil, kita goncang, ada bunyi. Sebab di sebalik lengan kita, kita dah ikat satu kotak lagi yang memang ada benda. So, kita goncang lah guna dengan tangan yang ada benda tu. Itu bukan sihir. Kita silap mata, kita tak perasan bahawa ada benda. Kalau mata kita perasan, kita tak rasa pelik lah. Itu silap mata dua kemungkinan. Satu, dia guna sihir. Maka berlakulah perkara yang luar daripada kebiasaan, adat, mungkin dengan perantaraan jin ke dan sebagainya. Satu lagi, dia memang kecekapan tangan dia. Ataupun dia pandai pakai alat-alat, nampak macam benda tu. Contohnya api tadi, dua kemungkinan, mungkin sihir. Mungkin juga dia ada pakai sesuatu yang sebenarnya kalis api, tapi tak nampak di mata kita, nampak macam terbakar di badan dia dan sebagainya. Dua kemungkinan lah, kalau silap mata. Kalau sihir memang haram, dosa besar. Okay, ini maksud hukum adatnya. Iaitu menetapkan satu pekerjaan atau perkara dengan ada atau tiadanya perkara yang lain. Kalau kata kalau ada ni, mesti ada ni. Kalau tak ada ni, mesti macam ni. Kenapa kita tetapkan macam tu? Sebab kita dah ulang cuba, kita dapati itulah yang berlaku. Serta sah bersalahan. Maksudnya, walaupun kita tetapkan api itu membakar, kita taklah sampai tolak api tak membakar. Mana salah lah tu. Bersalahan tu maksudnya berbeza. Kita kata api membakar. Quran kata api tak bakar Nabi Ibrahim. Kita terima. Sebab benda tu hanya ketetapan adat. Datang riwayat kata Abu Muslim Al-Khawlani tak terbakar dengan api. Kita terima. Sebab hukum adat ni dia boleh berbeza. Okay, contoh yang mudah. Dia, tuan-puan boleh catat ya. 4 perkaitan dalam hukum adat. Pertama, ada dan ada. Tak catat ya? Hafal terus. Boleh juga. Kalau hafal terus pun boleh. Tapi better catat lah. Ya, catat tu dia lebih mantap lagi. Pertama, ada dengan ada. Ada dengan ada. Yang kedua, ada dengan tiada. Ini penetapan secara adat. Kebiasaan. Yang ketiga, tiada dengan ada. Kita kaitkan satu tu tiada dengan sebab ada. Dan yang keempat, yang terakhir, kita kaitkan tiada dengan tiada. Bila kita buat contoh, benda ni jadi mudah.
Ada dengan ada, contoh tadi, ada kenyang dengan ada makan. Kenapa kamu kaitkan? Sebab biasanya macam tu. Ada dengan tiada, kita tetapkan ada lapar dengan tiada makan. Kenapa kamu tetapkan ada lapar dengan tiada makan? Sebab biasanya macam tu lah. Tak percaya, cuba jangan makan hari ni, tengok lapar je tak? Biasanya lapar. Jarang-jarang tak makan, tak lapar. Kadang-kadang berlaku yang jarang-jarang kan? Kenapa saya tak rasa lapar hari ni ya? Daripada pagi sampai petang tak makan. Itu jarang-jarang. Yang biasa, kita tetapkan ada lapar dengan tiada makan. Tiada dengan ada, senang je. Tiada lapar dengan ada makan. Tak percaya, semua tengah lapar lagi makan. Apa jadi? Hilang lapar. Tiada lapar. Dan terakhir, tiada dengan tiada, iaitu tiada kenyang dengan tiada makan. Bila kita tak makan, tak rasa kenyang. Kenyang tu datang bila kita makan. Jadi bila kita kata makanan tidak mengenyangkan, itu bukan hukum adat, itu hukum akal. Hukum adat, makanan mengenyangkan. Hukum adat, api membakar. Hukum akal kata, mana boleh ada kuasa lain daripada Allah. Maka hakikatnya yang mengenyangkan adalah Allah. Makanya boleh Allah jadikan orang tu makan tak kenyang. Masa saya hadir daurah hadis-hadis yang disandarkan kepada Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi SAW yang terbunuh di Karbala. Jadi dalam bab Sayyidina Husain ni ada dua ekstrim. Satu ekstrim golongan Syiah yang terlampau mengidolakan Sayyidina Husain sehinggalah mereka itu mereka pelbagai bid'ah dan rekaan-rekaan yang tak betul. Antara bid'ah yang dibuat oleh golongan Syiah adalah pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram, hari yang dicatatkan sebagai kejadian Sayyidina Husain karamallahu wajhah dibunuh, ya. Mereka akan melakukan bid'ah an-niyahah, meratap. Bahkan mereka pukul badan mereka dengan benda-benda tajam sampai berdarah. Ini tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilarang. Meratap kematian itu hukumnya haram. Kalau setakat menangis, mengalir air mata, itu biasalah manusia. Meratap ni lain. Macam mereka buat itulah, pukul badan sampai berdarah, ya. Kalau budaya orang Arab ni, dia tampar pipi dia sendiri, koyak baju. Sebab tu orang Arab bila tengok orang Malaysia kat sana, selalu dia puji. Dia kata, Masya Allah, orang Malaysia ni bagus. Dia kata, sabar-sabar. Kita tak ada budaya meratap tu. Jarang lah. Mereka biasa. Kalau berlaku kematian, menjerit, letak pasir atas kepala, itu biasa. Itu hukumnya haram. Satu ekstrim lagi yang membenci pada Sayyidina Husain. Bahkan menuduh Sayyidina Husain ini sebagai buah, pendahaka, maknanya pemberontak, ya. Baguslah kena bunuh dan sebagainya. Ada yang benci. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita wajib kasih kepada keluarga Nabi SAW, tapi tidaklah sampai ta'assub, sampai nak meratap, sampai nak memburukkan para sahabat yang lain, tu tak. Kita muliakan para sahabat, kita kasih kepada Ahlul Bait. Ceritanya apa? Masa saya hadir pembacaan hadis-hadis dalam Jami' Al-Kabir di Imam At-Tabrani, ada kisah yang mana orang yang memanah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain pada masa itu dahaga. Jadi nak minum tu dihalang daripada sungai. Sungai Furat tu dihalang, tak bagi minum. Dan apabila nak minum, dipanah. Bila dipanah tu, beliau mengatakan, moga Allah tidak menghilangkan kehausan kamu kepada orang yang panah dia. La arwakallah. Moga Allah tidak hilangkan dahaga kamu. Jadi dalam riwayat tu, memang orang tu dibalakan oleh Allah. Dia minum banyak mana air pun, dia tak hilang dahaga dia. Padahal dari segi hukum adat, air menghilangkan dahaga. Betul kan? Kita selalu alami masa bulan puasa, Masya Allah. Dahaganya, ya Allah, masa berbuka tu dia dua jam standby. Sebab ikut pengalaman kita, kalau dahaga, minum air hilang. Hilang dahaga. Tapi orang ni, Allah tak benarkan dia hilang dahaga. Mungkin atas sebab kezaliman dia dilakukan pada cucu Nabi SAW, Allah tak hilangkan dahaga dia. Dalam riwayat tu dia minum sampai pecah perut.
Dahaga tak hilang. Itu nak ceritanya bahawa air menghilangkan dahaga tu ketetapan adat, kebiasaan. Maka Allah boleh jadikan sesuatu tu luar dari kebiasaan. Ini dalam bentuk hukuman kepada orang yang melakukan kezaliman. Penerangan. Adat ialah diambil daripada kalimah ada ya'udu, berarti kembali atau berulang-ulang kejadiannya. Sebab tu hari raya dipanggil Id, sebab dia kembali setiap tahun. Kalau orang Melayu pula, hari raya tu dia kembali ke kampung dia, balik kampung. Tapi Id, adah maknanya sesuatu yang berulang-ulang. Boleh dikatakan adat itu ialah satu kelaziman. Boleh lihat Qamus Al-Marbawi. Kita ambil satu contoh. Bila badan seseorang ditoris ataupun dihiris dengan benda yang tajam, pada kebiasaannya luka tak? Luka. Itu namanya ketetapan adat. Kita kata luka dengan ditoris dengan benda tajam tu adalah hukum adat. Tetapi badan orang yang mengamalkan ilmu kebal yang dilukai oleh sebarangan senjata, macam tu pula. Dia amal ilmu kebal. Tapi nak ke ilmu kebal lah? Saya semalam terdengar dalam TikTok ada rakaman, tak tahulah rasa rakaman macam mana. Ada one lady ni dia macam nak promote insurans. Yang jawab tu dia cakap lah, kalau cik ambil ni, kalau kemalangan kita akan cover. Dia kata saya dah ambil lah satu insurans, dia kata saya dah masuk satu insurans. Tapi kalau yang ni saya tak perlulah, dia kata. Tapi dia kata bukan kemalangan kat jalan raya je cik. Kalau cik memasak kat dapur pun kena minyak panas ke apa, kita cover juga. Saya tak payah, kata, sebab saya kalau kemalangan pun tak apa, saya kuat, dia kata. Saya kuat. Lepas tu kalau setakat terpotong, kena minyak panas, saya tak ada apa-apa lah, dia kata dia. Lepas tu orang terheran lah. Cik kuat. Saya ada amal ilmu hitam, kata. Saya ada amal ilmu hitam. Tak betul tidak lah, tadi saja nak kenakan orang tu, wallah alam lah. Saya senang bercakap dengan cik ni pun saya sedang terapung ni, kata dia. Akhirnya dia pula promote dekat orang nak jual insurans tu. Saya cadangkan cik join saya lah belajar ilmu hitam, kata. Tak apalah, apa dia kata, tak jadi. Tak jadi promote insurans. Yang jawab call tu nama ilmu hitam, kata dia. Tapi nak buat apa? Sebab mati juga. Bukannya orang kebal tu tak meninggal. Bahkan auzubillah lebih susah lagi nak meninggal daripada orang yang tak amalkan ilmu-ilmu macam ni. Tapi Allah bagi. Mungkin dalam bentuk istidraj. Iaitu bila dia amalkan ilmu kebal, setakat dia kena toris dengan senjata tajam, tak luka. Hal ini dikatakan menyalahi adat. Okay. Adapun hukum adat itu bagi pendapat bahagian, saya dah terangkan tadi. Soalan. Apa peti hukum yang dibangsakan kepada akal pula? Hukum adat dah selesai ya. Jadi dalam isu api membakar, api tak membakar tadi, kita kena ingat, kalau domain hukum adat, yes, api membakar. Maka memberi kesan pada hukum syarak, letak petrol, cucuk api, hukumnya haram. Berdosa. Adapun dari segi hukum akal tak boleh terima ada dua kuasa. Akal hanya kata kuasa mesti satu kuasa je, kuasa Allah. Cuma Allah jadikan, bila berlaku sentuh dengan api, Allah jadikan juga terbakar. Bersentuh dengan api, Allah jadikan terbakar. Dulu tu Allah jadikan. Api Allah jadikan, terbakar pun Allah jadikan. Bahkan kalau Allah tidak kehendaki, Allah jadikan api saja, Allah tak jadikan terbakar. Tapi itu jarang. Okay, jadi jelas ya. Kita dalam agama ni kita nak jelas, faham. So yang terakhir, iaitu hukum akal. Erti hukum akal itu ialah menetapkan atau satu pekerjaan atau perkara bagi perkara yang lain atau menafikan ia daripadanya tanpa berhenti atas berulang-ulang cuba. Maknanya berbeza dengan hukum adat. Hukum adat dia kena ulang-ulang cuba baru dia tahu. Yang ni bahkan tiada perlu dan tiada boleh dicuba. Penerangan. Adapun hukum syarak taklifi itu diasaskan kepada hukum syarak wad'i, maka sebab itu dikatakan terhenti atas hantaran yang menghantarkan dia. Maksud perkataan terhenti itu ialah berlaku, mana bergantung. Hukum syarak taklifi bergantung pada hukum syarak wad'i. Ada sebab,
Ada syarat, tak ada manik, dia ada hukum dia. Adapun hukum adat itu berdasarkan sesuatu yang telah dicuba laku berulang-ulang kali. Sebab itu dikatakan berulang-ulang cuba. Adapun hukum akal itu ialah satu yang ada dalam fikiran semata-mata. Fikiran yang mengatakan boleh tak boleh, munasabah atau tidak musabah, otak yang kata. Sebab itulah dikatakan tanpa atau tidak berhenti di atas berulang-ulang cuba. Nak beza dengan hukum adat tadi. Jadi ada perkara adat kata macam ni, akal kata lain. Tapi dalam bertindak ambil kira hukum adat. Dalam berakidah ambil kira hukum akal. Contoh tadilah. Hukum adat mengatakan api membakar. Hukum akal mengatakan Allah yang jadikan terbakar. Tak mungkin berlaku satu benda luar daripada kuasa Allah. Itu hukum akal. Beginilah kebanyakan istilah yang kita jumpa dalam kitab-kitab ulama yang terdahulu. Berapa bahagian hukum akal itu? Hukum akal itu 3 bahagi, iaitu wajib, mustahil dan harus. Jadi beza. Wajib hukum syarak, kita buat dapat pahala, kita tak buat berdosa. Wajib hukum akal bukan yang itu. Wajib hukum akal adalah sesuatu yang tak tergambar pada akal tiada. Akal kata mesti ada punya. Itu wajib. Terbalik dengan mustahil. Mustahil sesuatu yang akal tak boleh terima kata ada. Akal kata confirm tak ada punya. Itu namanya mustahil. Adapun kalau akal kata boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, itu namanya jaiz. Kita lajapkan sikit lagi 10 minit boleh? Saya rasa kita mula tadi lambat 10 minit kan? Saya bagi contoh. Katakan tuan-puan datang ke masjid untuk kuliah duha ni dalam keadaan rumah tadi kemas elok, kemudian pintu pun dah ditutup dan mangga pun dah dipasang. Bila balik tengok pintu terbuka, mangga terkopak, barang-barang dalam rumah berselerak. Dalam fikiran pasti mengatakan rumah dah kena pecah masuk. Betul kan? Padahal pada masa kejadian tuan-puan tak ada kat situ. Tuan-puan ada kat masjid. Tapi you're very confident that ada orang pecah masuk kerana akal yang bagi tahu. Akal kata, mesti ada orang buat. Tadi saya dah tutup pintu, ni terbuka. Tadi saya dah pasang mangga, ni dah terkopak. Tadi barang elok je kemas susun, ini dah berselerak. Mesti ada orang buat. Mesti itu namanya wajib secara akal. Walaupun kita tak pandang dengan baca indera, akal kita dah kata mesti ada orang buat. Sekira-kira, misalnya kita tanya kat jiran. Jiran kita tak datang ke kuliah, dia tak sihat, dia rehat kat rumah. Kita tanya, Hajar, tadi nampak tak siapa pecah masuk rumah saya? Jadi Hajar tu pening-pening lalat keluar, dia tu, akak tak perasan dah pula. Rasa-rasa jadi sendiri kot. Akak rehat lah kak, macam tak sihat je tu. Ada pula jadi sendiri. Ada pula jadi sendiri, itulah namanya mustahil. Akal tak boleh terima adanya benda berubah tanpa ada orang yang buat. Mesti ada orang buat. Mesti itu wajib. Takkanlah tak ada orang buat, tu namanya mustahil. Mustahil tak ada orang buat. Agak-agak siapa yang buat? Kalau ada dikatakan seorang penagih dadah, dia pecah masuk rumah. Mungkin. Tak, bukan penagih dadah, dia ni memang pencuri profesional. Kerja dia memang pecah masuk rumah orang. Mungkin. Tak ada penagih dadah, tak ada pencuri. Memang ada orang ni, dia dengki yang kita, nak menyusahkan hidup kita. Mungkin. So, ini namanya jaiz. Ya, saya simpulkan. Sesuatu yang akal tak boleh terima tiada, itu wajib. Secara akal. Sesuatu yang akal tak boleh terima ada, itu mustahil. Sesuatu yang akal boleh terima ada atau tiada, itu adalah jaiz. Dalam berakidah yang mesti ada adalah Allah Ta'ala dan segala sifat Allah. Mesti ada. Yang mesti tak ada adalah sekutu bagi Allah. Ataupun kekurangan bagi Allah. Itu semua mustahil. Yang harus ada, sekian makhluk ni lah. Sekian makhluk ni harus ada, harus tak ada. Saya bagi contoh, misalnya. Bagi tuan-puan yang belum ada, saya nak kata cucu, macam ramai dah bercucu rasanya ni. Ada yang belum ada cucu. Yalah. Yang belum ada cicit rasanya semua kot. Ke ada yang dah ada cicit? Belum kan? Soalan.
Yang belum ada cicit akan ada cicit tak? Akan ada cicit tak? InsyaAllah. InsyaAllah maknanya kita boleh terima kemungkinan ada tu. Tapi boleh jadi juga kalau Allah kendaki tak ada. Rupanya zodiak kita sampai cucu je. Sampai cucu tak mahu pula dia kahwin. Misalnya. Ataupun boleh sebab kahwin dah Allah ambil dia misalnya. Rupanya zodiak kita hanya takat cucu. Jadi kita ada cicit tu satu kemungkinan yang akal boleh terima, ada ataupun tiada. Dari segi akal namanya jaiz, harus. Jelas ya? Nah, jadi kadang-kadang orang tak beza hukum adat dengan hukum akal tu yang jadi celaru ya. Pendetilan nanti kita bincang dalam kuliah akan datang. Saya nak bagi contoh supaya kita faham. Dalam bab Isra' Mi'raj, Nabi SAW mendakwa bahawa baginda bergerak dalam tempoh yang sangat singkat dengan jarak yang sangat jauh. Lalu didustakan oleh orang-orang musyrikin. Bahkan ada sebahagian orang yang sebelumnya pernah beriman murtad dengan sebab tak boleh terima. Kenapa? Sebab dia terstuck dengan hukum adat. Perasan tak? Dari segi hukum adat, mustahil lah. Dengan tak ada kenderaan yang sesuai dan sebagainya, tiba-tiba daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam tempoh satu malam, mustahil. Itu mustahil adat. Tapi dari segi hukum akal, Allah boleh saja gerakkan makhluknya dalam pergerakan yang cepat. Pendekkan jaraknya boleh. Ya, dari segi kuasa Allah, tidak mustahil. Sebab tu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, As-Siddiq, berbeza sikap dengan orang musyrikin. Bila disampaikan kepada beliau, tengok ni kawan kau ni berdakwa begini-begini, orang expect Sayyidina Abu Bakar pun akan tolak. Abu Bakar kata, kalau Muhammad yang katakan lebih daripada itu, saya percaya. Sebab apa yang didakwa Nabi SAW dari segi akal jaiz, harus. Bahkan sekarang orang dah tak heran daripada Malaysia ke Makkah dalam 9 jam lagi sampai. Kan? Dari jauh, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lebih dekat berbanding KL dengan Makkah, dengan Masjidil Haram. Tapi dengan teknologi Malaysia dah tak mustahil. Kalau zaman dulu 8 jam biar betul, orang dulu naik kapal laut, mana nak bayangkan 8 jam. Orang dulu kena lagi haji, buat wasiat dulu sebab lama atas kapal. Elok-elok hidup boleh meninggal atas kapal. Betul kan orang zaman dulu pergi haji? Maka nak gambarkan pergi haji dalam masa tak sampai 1 hari itu, zaman dulu orang tak boleh terima. Sebelum teknologi kapal terbang ni. Sebab orang pergi dengan kapal laut. Jadi kalau teknologi manusia pun boleh menjadikan satu benda yang seolahnya mustahil, harus, bahkan biasa, takkanlah Allah yang jadikan manusia tak boleh gerakkan dalam tempoh yang singkat. Jadi sebab itu kita nasihat pada kawan-kawan kita yang stuck dengan hukum adat ni, hati-hati. Kamu dah mengambil sikap yang sama dengan orang kafir. Kita tak kata kamu kafir. Tapi sikap kamu tu stuck dengan hukum adat sehingga mempertikaikan hukum akal. Kamu dah jadi tak ada beza sikap dengan orang kafir zaman dulu. Mereka stuck dengan hukum adat, mereka menafikan apa yang harus pada akal. Wallahu a'lam. Dari segi masa kita dah lebih. Ada, kalau nak berlaku adil dengan kita mula lambat tadi, ada lagi 4 minit kalau ada soalan. Ada? InsyaAllah kita jumpa pada kuliah akan datang dengan pendetailan kepada jenis hukum akal. Yang basic dah selesai dah. Wajib, mustahil, harus dah selesai. Cuma dia pendetailkan sedikit lagi. Haza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada min syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila azzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.